أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi insya-Allah kuliah idaman penuntut ni kita akan sambung dalam bab perbahasan yang ketiga, iaitu masuk waktu. Baik. Syarat sah sembahyang. Katanya pengarang rahimahullah taala dia ada ketiga masuk waktu. Ketiga masuk waktu. Jadi syarat sah sembahyang ialah masuk waktu dulu. Jadi kalau mana seorang itu dia sembahyang sebelum masuk waktu, maka tidak sah. Ataupun dalam kitab Sabila dia kata mana? Orang yang sembahyang agak-agak. Dia bangun-bangun tidur, dia terus sembahyang. Walaupun dia sembahyang dalam waktu bertepatan kerana dia dengan tidak istihad, dengan buat pakal langgar gitu, maka tidak sah. Walaupun dalam waktu dia. Dalam ibarat parti musolli pun gitu juga. Jadi kena tengok dulu waktu lagu mana. Okay, itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah syarat sah sembahyang ialah menghadap kiblat. Iaitu Kaabah atau Baitullah di Mekah. Yang kelima menutup aurat, menutup warna kulit. Yang keenam mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya sembahyang. Kena tahulah, kena belajar. Hak mana rukun, hak mana sunat. Ni pun ada perbahasan panjang. Boleh cuba tengok dalam kitab Syarah Safinatun Najah. Dia kata seolah-olah dengan katanya kalau orang ni dia mengatakan perkara sunat, rukun itu sunat, maka tidak sah. Baik. Lepas tu nak lagu mana? Iktikad pegang semua adalah wajib. Boleh juga gitu. Baik, tu yang keenam. Dalam perkara menghadap kiblat hendaklah seluruh badan nyonya seorang terutama dada bertentang dengan Kaabah dengan yakin. Jika semaya berdekatan dengan nyonya Kaabah. Ada semaya depan Kaabah? Menghadap betul lah. Baik. Atau zon ni 75%. Jika semaya jauh daripada nyonya Kaabah. Macam kita ada di Malaysia ni, zon ni. Cara mengetahuinya menghadap kiblat yang lebih senang ialah ambil sebuah kompas yang elok, betulkan jarumnya kompas tepat ke utara, kemudian halakan badan ke darjah 293. Itulah kiblat bagi mereka yang ada di bumi Malaysia ini. Baik. Guna kaedah. Ada alat canggih. Harus meninggalkan kiblat sama ada sembahyang fardu atau sunat. Ketika sembahyang yang dinamakan sembahyang syiddatul khauf, yang bersangatan takut, iaitu sembahyang dalam perang yang diharuskan, seperti berperang dengan orang kafir atau perang puak yang adil dengan puak yang menderhaka. Orang ini diharuskan menghadap ke mana-mana sahaja dengan tiada wajib qada atasnya. Kalau orang yang sembahyang syiddatul khauf, tak perlu qada dah. Kerana solatnya sudah sah. Baik. Dan harus juga meninggalkan menghadap kiblat pada sembahyang sunat dalam perjalanan yang harus meskipun tidak jauh, yakni tidak sampai satu marhalah. Tetapi kenalah ia seorang yang sembahyang tadi menghadap ke mana tempat dia hendak pergi, tidak harus berpaling ke lain melainkan kepada kiblat. Baik. Jadi gini, dalam bab masalah sembahyang sunat, kita boleh untuk meninggalkan tidak menghadap kiblat. Baik, contohnya, patut kena 2 marhalah. Tak syarat. Bahkan dalam kitab-kitab dia kata, seperti seorang ni dia tinggal daripada kapur dia, suara azan. Ujung jatuh mana. Maka start pada situ boleh.
Baik, contoh kalau misal tu takbiratul ihram dia boleh ngadap kiblat. Boleh ngadap. Kalau tak boleh juga akad takbir Allahu Akbar, rokok dengan sujud itu secara isyarat. Baik. Okey, baik. Dalam perkara menutup aurat pula ada beberapa masalah. Ada perbincangan. Yang pertama, sekiranya seseorang itu tidak mempunyai kain langsung atau sebagainya untuk menutup aurat. Dia tak ada kain langsung. Ni perbahasan sedap ni sini ni. Perbahasan sedap. Lagu mana? Orang ni dia tak ada kain, ataupun dia ada kain tapi najis, atau ada kain hok nak lapis sejadah. Kalau orang bagi kena ambil kedok. Baik, ni perbahasan dia. Baik, tengok. Dalam perkara menutup aurat pula ada beberapa masalah. Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai kain langsung atau sebagainya untuk menutup aurat. Tak ada kain teguh. Awak contohnya dia masuk dalam hutan kena kejar ke harimau. Harimau mari nak suruh lari derah ni, pecah baju, pecah luar. Masuk waktu nak kena semayang. Nak semayang lagu mana? Baik, tengok. Semayang telanjang gitu. Atau kena qada ke tak? Tak perlu qada. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya ada kain untuk itu, tetapi kain itu kena najis. Kain ada sesuatu ya. Tapi nak semayang tak boleh sebab kain itu kena najis. Bila kena najis, kena basuh, kena cuci. Lepas tu tengok-tengok, dia kata kena najis hendak dicuci, tidak ada air. Air pula tak ada. Itu dua. Yang ketiganya, keadaan seorang itu dalam jail, lokak, penjara. Dan di merata-rata lantai ada najis. Sedang ia seseorang mempunyai sehelai kain sahaja untuk dijadikan sebagai sejadah. Hak tu yang nak buat sejadah. Hak tu sahaja nak buat sejadah. Sebab nak lapik ni. Baik, maka ada dalam perbahasan, dalam fiqh, kalau najis duduk bawah, sejadah duduk atas. Maksudnya kita lapik. Tak ada masalah. Tak ada memberi mudarat. Melainkan kalau najis tu basuh, meresak kepada sejadah, kena pada tubuh kita, nak semayang, tu mudarat lah. Okay, baik. Baik, jadi ada 3 keadaan. Yang pertama, tak ada kain langsung. Yang kedua, ada kain, tapi kain itu kena najis. Dia nak cuci, air tak ada. Yang ketiga, kain ada, tapi tepat di latar tu ada najis. Menyebabkan dia nak buat kain tadi sebagai sejadah. Maka dia dalam keadaan telanjang. Baik, maka ketiga-tiga masalah yang disebutkan tadi tu, katanya pengarang dalam kitab rahimahullah ta'ala, dia kata dalam ketiga-tiga masalah ini hendaklah ia seseorang sembahyang bertelanjang dengan tak payah qada lagi pada masa akan datang. Tak perlu qada kerana solatnya sudah sah. Itu dia baik. Comel kat perbahasan dia ni. Sekiranya ada orang hendak memberi kain sebagai hadiah percuma, tidak mesti ia seseorang menerimanya kain. Tak wajib. Tak wajib. Apa tak wajib? Tengok ni syarat nak jaga. Kerana mengelakkan daripada kena bangkit. Takut satu hari jadi wak ngukit. Bila baluh dengan dia, salah faham dengan dia pun ngukit. Dia kata macam mana? Kamu ingat tak pada satu hari tu kamu tak ada kain, saya yang bagi kain pada aku. Dia jadi ngukit gitu. Jadi Islam dia sangat menjaga maruah seseorang ni. Baik, tu yang pertama. Okey. Tapi kalau dia kata nak bagi pinjam, hak ni kena ambil. Baik. Tetapi kalau ada orang hendak meminjamkan kain, mestilah ia seseorang terima kain itu. Kerana bangkit dalam perkara ini tidak berat. Tak berat mana? Ada pun bagi percuma gitu, bangkit dia tu berat. Ingat tak hari tu aku kain kamu. Tapi kalau dah bagi dalam keadaan pinjam, ingat tak hari tu aku kain padamu. Kat kita pun royak ke dia kata, bukan ke hari tu aku pinjam je kainmu. Bukan ambil free. Pinjam aku atas kelik. Tengok syarat. Dia tengok
dalam bab masalah ni. Bakit dok bakit. Baik. Jadi, dia kata kalau orang tu nak pinjam, kena ambil. Jika tidak diterima, nescaya tak sah sembahyangnya seorang tadi. Nah, baik. Jadi, masalahnya begini. Dia tak ada kain langsung, orang nak bagi percuma kepada dia. Ambil lah. Awak tak ada kain, saya bagi percuma. Tak payah ambil. Tak ambil. Tak wajib ambil. Tak mesti ambil. Tapi kalau bagi pinjam, hak tu mesti kena ambil. Apa beza antara bagi percuma dengan bagi pinjam? Kerana kalau bagi percuma, dia kurang sikit bangkit dia. Adapun kalau misal kata kalau dia ni dibagi pinjam, maka kalau dia bagi pinjam, tidak berat mana bangkitan tadi. Tu yang syarat siapa setara tu dia fikir dia ejah cara ulama tulis dalam kitab dia okey baik habis. Kemudian katanya pengarang rahimahullah taala dalam bab masalah aurat. Dalam masalah aurat. Aurat manusia terbahagi pada lelaki dan perempuan. Baik. Aurat laki-laki dalam sembahyang, ni dalam sembahyang. Antara pusat dan lutut. Demikian juga di hadapan laki-laki yang lain dan di hadapan perempuan mahramnya laki-laki. Baik. Jadi aurat laki-laki ni dalam sembahyang antara pusat dengan lutut. Jadi kalau dia pakai kain, dia kilah kain sakat dada, dia pun angkat takbir. Allahu Akbar, sahih. Sahih. Baik. Cuma adaknya comel ke lagu tu kita nak sembahyang, nak ngadak Allah Subhanahu Wa Taala ni baju tak pakai. Tu bicara dalam adab. Cuma soalnya pekoh antara pusat dengan lutut dia tutup sah dah, kira lagu tu sah dah. Ada masalah dah baik, habis tu yang pertama. Kemudian kita kena ingat dalam bab masalah aurat mazhab Syafi'i dia yang dimaafkannya ialah daripada pihak sisi bawah. Maksudnya kalau orang tengok bawah, tengok nampak paha dan sebagainya, dia duduk bawah. Contoh dia sembahyang tingkat atas, dia duduk bawah. Orang tengok ke bawah. Lepas dia tengok nampak paha seorang yang sembahyang tadi. Maka hak itu tidak memudaratkan. Yang memudaratkan, yang memberi batasnya ialah daripada sisi atas dengan tepi ni. Sekiranya kalau orang tengok, sebab baju dia ni terlalu luas sangat, dan dia kilah kain bawah ada pusat. Kalau orang tengok, nampak pusat. Maka hak tu tak boleh. Tu okay, baik. Kemudian di hadapan laki-laki lain, sama-sama lelaki pun ada aurat juga antara pusat dengan lutut. Tak boleh kita pakai seluar pendek. Tak boleh pakai seluar pendek. Ni ada juga salah faham dia kata macam mana. Bila jumpa sama dengan laki-laki, dia kata tak apa dah, kita tak ada aurat sebab kita sama lelaki. Mana boleh, haram. Kalau tak ada aurat ni ialah suami dengan isteri, tu tak ada aurat. Laki-laki dia ada aurat dia antara pusat dengan lutut. Jadi kalau jumpa tak boleh pakai seluar pendek. Baik tu. Dan di hadapan perempuan mahramnya, mahramnya laki-laki tadi lah. Orang perempuan di hadapan mahramnya laki-laki. Siapa dia yang mahram ni? Orang yang haram dikahwini. Kita dengan mak kita. Tak akan baju tak apa. Antara pusat dengan lutut lah. Tutup antara tu. Antara pusat dengan lutut. Tak apa. Baik. Yang kedua, auratnya laki-laki di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya lelaki, iaitu seluruh badannya. Baik, dengan maksud agama kena tutup belakang ke? Maksudnya orang perempuan haram melihat kepada dia. Baik, halal nikah ni siapa dia? Sepupu kita. Sepupu kita orang-orang luar lah. Rakan sekelas dan sebagainya. Yang ketiga, auratnya laki-laki di dalam tempat yang sunyi seperti di dalam bilik atau tandas. Dia duduk seorang diri, maka ada aurat juga. Ada aurat juga. Baik. Atau tanah ialah kubul dan duburnya seorang. Maksudnya makruh ia seorang lelaki itu memandang kedua-duanya kubul dan dubur.
kedua-duanya itu bukan haram, makruh. Jadi aurat laki-laki ada tiga macam. Okey, baik. Tengok nota haki nombor 1, mahram. Mahram maknanya mahram sudah dinyatakan dalam fasal 12 pembatal air sembahyang. Dan akan diterangkan lagi dalam bab nikah akan datang insya-Allah. Dia bincang dah mahram ni siapa dia mahram. Kalau alik sebelah lelaki begini lah. Mahram ni orang yang haram dikahwini yang pertama ialah mak kita. Baik, mak. Yang keduanya ialah anak perempuan kita. Tak boleh harap. Lepas tu mak saudara kita, mak saudara asal, bukan mak saudara sabit. Mak saudara asal, mak saudara. Kemudian anak saudara. Anak saudara. Tak boleh harap. Lepas tu apa dia lagi? Anak susuan. Tak boleh harap. Itu dia baik, anak tiri. Anak tiri. Baik. Jadi, secara kesimpulannya pada kuliah kali ini, kita nak bagi tahu bahawasanya hak tadi tu, aurat laki-laki ni 3 macam, 3 perkara. Yang pertama, ketika mana dia semayang, dia berada depan laki-laki dan dia berada depan mahram dia, iaitu antara pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut. Pakai kain pelekat takat pusat, alah ke bawah. Boleh. Beres dah. Tak apa dah. Yang keduanya di hadapan perempuan yang halal nikah dia, seluruh tubuh. Okey, yang ketiganya ialah aurat dalam tempat sunyi. Maksudnya ia duduk seorang diri dia. Dia ada aurat juga, iaitu kubul dengan dubu. Jadi kalau pakai boxer saja beres dah lah. Jadi lepas tu kalau tengok lagu mana dengan tiada hajat, makruh. Makruh dengan tiada hajat. Okey, baik. Okey, insya-Allah kita akan sambung semula pula pada bab berkenaan dengan aurat perempuan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.